Untuk kaki-kaki sukan, kita ada Lenovo ThinkPlus LifePod LP75. Pakai yang ni guys buat pergi hiking, pergi jogging. Memang nice, memang cun gila. Alright, so jom kita buka kotak. Kotak dia agak besar guys. Dan jom kita tengok apa dekat dalam. Okay, dekat bahagian bawah dia ada satu user manual, satu kabel Type-C, dua pasang getah. Dan inilah dia guys, earbud dia dan juga dia punya casing. Alright, so korang boleh tengok casing dia agak besar sikit untuk model ni. Dan jom kita masukkan earbud. Alright, korang boleh tengok dia ada battery indicator dekat bahagian depan. Dan dekat bahagian dalam dia memang cantik. Dan model ni dia ada touch sensor. Kita ada XT60, XT80 tak ada touch sensor, tapi yang ni ada touch sensor. Dan dia menggunakan Type-C dekat bahagian belakang. Bateri dia tahan lama guys, 6 jam. So sebelum ni memang aku bawa XT60, XT80 pun untuk buat pergi jogging. Itu pun dah cukup power dah. Tapi yang ni lebih better lagi. Jom kita test. Alright, korang boleh tengok kita sangkut je dekat telinga. Agak bagus noise cancellation dia. Means kalau kita pergi kat tempat-tempat yang bising, dia tak tutup semua, tapi bila kita on je music, tenggelam terus bunyi luar. Wow, apabila kita play je lagu, dia punya bass dia memang deep. So dia bunyi tung-tung. Memang nice gila lah guys. Mid dan juga treble dia pun memang cantik untuk model ni. Dan apabila kita buka je full volume, kekuatan bunyi dia kuat gila. Memang kau-kau lah boleh pekak telinga guys kalau korang pakai lama dengan full volume. Untuk model ni dia tak ada gaming mode. Alright guys, aku dah pun test dia punya mic. Mic dia memang jelas, kuat, clear. Memang nice gila lah. Okay, korang boleh tengok dekat sini mic profile dia dan korang boleh dengar sendirilah. Sekarang kita sedang test mic daripada Lenovo ThinkPlus LP75 dan dia sekarang berada di telinga. Dah lah nice. Untuk pakai jogging memang cantik gila. Pergi bersukan memang cantik gila. Ada noise cancellation yang agak bagus. Dan kalau korang buat call pun memang jelas. Kalau korang minat dengan model Lenovo ThinkPlus LP75 ni, check out dekat beg kuning di bawah. Memang berbaloi sangat guys untuk kaki-kaki bersukan.